Menerusi hantaran di TikTok, ibu kepada pempengaruh Siti Jamumul, Norizan memuat naik momen anaknya yang didakwa terkena buatan orang dan sedang dirawat usahawan dan pempengaruh terkenal, Datuk Seri Vida. Dapat dilihat, Siti tertunduk-tunduk seperti menahan sakit ketika Vida membacakan petikan ayat Al-Kursi sewaktu merawatnya. Apa yang mencuri perhatian, Siti dan Vida kemudiannya dilihat memuntahkan sesuatu ke dalam bekas khas yang disediakan seakan memberi petanda betapa kuatnya gangguan yang diterima pempengaruh tersebut. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ni ada tapal Siti di Gebria. Bagi satu untuk Datuk Vida cepat. Ambil mangkuk. Cepat. Saya lagi tak ada yang. Cepat. Tak ada mangkuk ke? Apa ke? Kena berubat ni. Ada yang tak kena.